Guys, harga diesel telah naik 80 sen untuk Semenanjung dan harga RON 95 tanpa subsidi telah naik 60 sen. Tapi kalau kita ada budi 95, ianya masih RM1.99. Dan antara sebab ini berlaku adalah perang di Timur Tengah, di mana sebelum ini kita boleh nampak fasiliti-fasiliti gas dan minyak telah diserang, dan dengan itu supply untuk gas dan minyak akan merudum. Dan apabila supply untuk gas dan minyak merudum, apa yang akan berlaku? Harga minyak akan start naik. Dan berapa hari sebelum ini kita boleh nampak harga minyak antarabangsa hampir mencecah $120 satu barrel. Tetapi persoalannya bagaimana ini boleh impak kita di Malaysia. Kita harus ingat kalau harga diesel naik, hampir semua barang akan naik. Kenapa? Trak-trak dan lori-lori akan menggunakan diesel untuk mengangkut barang-barang yang kita guna setiap hari. So, kemungkinan besar harga makanan dan harga hampir semua barang akan naik tak lama lagi.